Memang keuangan dengan isu perceraian ini sangat-sangat interrelated lah. Time ekonomi tengah down, zaman-zaman recession, zaman-zaman ekonomi meleset, masa tu kadar perceraian meningkat. Dan saya compare dekat Malaysia, bila saya tengok balik, rasanya tak lagi jauh lah. Saya dengar komplain-komplain daripada para isteri yang mengatakan yang suami kadang-kadang bila isteri gaji power, suami tu pula dia tak nak pergi kerja. Suami kata, oh, kau gaji power ni, tak apa lah, kau pergi kerja, aku duduk rumah. Saya tengok ada satu video yang ada perempuan tu kata, okay, kalau saya nak kenal dia sebagai seorang suami, seorang lelaki ni, saya tak nak buang masa, saya tak nak main-main, tunjuk bank account. Assalamualaikum, selamat datang ke episod baru Borak-Borak Rumah Tangga di mana kita akan bincangkan pelbagai perkara tentang perkahwinan. Bersama saya Zafrul Naudin, pengasas My Sakinah selaku hos anda hari ini. Hari ini kita akan bincangkan satu topik daripada perspektif suami, iaitu tentang kerjaya dan kewangan. Apabila seorang lelaki berkahwin, antara tanggungjawab utama dan pertama dia adalah tanggungjawab dari segi financial kepada isteri yang tersayang, dan kalau diberi cahaya mata daripada anak-anak yang akan datang. Walaupun kita nak katakan cinta itu tidak boleh dibeli oleh wang ringgit, tetapi ada pepatah juga yang famous, kan, yang mengatakan you cannot buy love with money. Tapi ada juga pepatah yang mengatakan love isn't free. Jadi wang ringgit diperlukan untuk perbelanjaan seharian. Oleh kerana itu, kita melihat apabila kekurangan wang ringgit ataupun income atau pendapatan menjadi isu. Antara isu ataupun sebab perceraian terjadi, top 2 reason adalah tentang financial dan sexual. Dan di mana masanya ketika ekonomi secara menyeluruh tidak begitu baik, bagi contoh masa waktu COVID kan, kita melihat isu financial melonjak ke tangga pertama antara sebab perceraian berlaku. Oleh sebab itu, hari ini kita telah menjemput seorang figura yang sangat terkenal di dalam dunia perancangan kewangan, iaitu Tuan Afian Mat Rawi. Terima kasih. Ataupun dikenali sebagai Afian. Dipanggil Afian saja. Afian saja. Afian. Selamat datang Tuan Afian kepada podcast kami. Terima kasih Tuan Zafrul yang sudi jemput saya untuk hari ini. Seronok saya datang sini ni. Seronok Tuan ni kali pertama ke podcast ini. Kita pun mungkin ada pendengar yang saya tahu Tuan Afian pun memang sangat famous. Tak adalah. Tapi mungkin ada pendengar baru kat luar sana kan. Dan nak kenal Tuan Afian ni kan. Mungkin Tuan Afian boleh juga mulakan nak memperkenalkan diri. Kita tahu lah boleh, insyaAllah. Dari mana kan. Yang saya tahu Tuan Afian tadi memang tinggal di Gombak. Tinggal di Gombak. Itu je kan. Jadi mungkin Tuan Afian nak kenalkan diri dulu. Okey, baik. Terima kasih Tuan Zafrul. Terima kasih pihak My Sakinah yang sudi untuk jemput saya, untuk melamar saya dalam program ni. Saya sangat teruja lah. Sebab seingat saya lah, sepanjang saya kerjaya saya 20 tahun dalam bidang kewangan ini pertama kali saya jumpa satu platform yang seumpama ini di Malaysia. Dan saya rasa bertuah lah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menggerakkan hati Tuan Zafrul untuk jemput saya sebagai salah seorang panel dalam program My Sakinah untuk yang ada satu program baru yang kita sedang buat ni kan. Baik, terima kasih dan juga kepada para penonton yang sedang menonton video ini. Nama saya Afian Mat Rawi. Saya dah terlibat dalam bidang kewangan ini daripada tahun 2003 sampai sekarang dah lebih 20 tahun lah saya berada dalam bidang kewangan ini. Dan masa mula-mula saya terlibat dalam bidang kewangan ini, dalam satu kerjaya yang sangat digeruni oleh masyarakat lah tuan. Bidang kewangan, kalau orang terlibat dalam bidang ni, orang akan takut. Kalau nampak daripada jauh, dia akan lari. Orang telefon, dia akan cepat-cepat letak. Teka apa dia? Join insurance? Insurans konvensional lah. Tak potong syariah, tak kaful. Itulah kerjaya saya daripada tahun 2003 sampai ke sekarang. Kan, satu kerjaya yang memang betul kan. Kalau orang sebut takaful tu, kalau telefon sebut saya Afian daripada Taka. Sebut Taka dah letak dah. Kan, nampak bus Takaful tu, kalau dekat supermarket tu, sanggup pusing balik tu. Tak nak lalu depan orang promote Takaful lah. So itulah kerjaya saya dalam bidang kewangan sampai ke sekarang. Dan sebenarnya dalam bidang kewangan ini, saya mula berjinak-jinak dengan kewangan sebenarnya sebelum saya jadi ejen Takaful lagi. Masa saya belajar dekat Nustilu, saya dulu grad UIA sebenarnya. Daripada bidang undang-undang. Sebenarnya kalau orang grad undang-undang ni jadi lawyer lah kan. Tapi saya tak jadi lawyer lah sebab dia agak meloyerkan. Dan masa tu tuan, saya suka baca bahan bacaan yang berkaitan kewangan tau.
Mula-mula saya, kalau tuan ingat, dalam majalah Anis, dengan satu lagi majalah Mingguan Wanita. Dua-dua ni majalah perempuan tau. Mak saya beli. Tapi saya baca majalah tersebut, ada satu segmen tentang kewangan. Dalam kedua-dua majalah tersebut yang saya memang, kalau mak saya beli, saya suka baca. Suka sangat baca. Saya ingat lagi kalau macam dalam majalah Anis, tulisan Puan Hajah Rohani. Pun salah seorang panel dalam My Sakinah dia kan, memang dia tu sangat otai lah. Masa tu saya lepas SPM, saya baca tulisan-tulisan dia dalam majalah Anis tersebut. Dan kemudian dalam majalah Mingguan Wanita, satu nama penulis tu namanya Suntara Segar. Dia Indian, tapi dia punya tulisan dia sangat menarik tentang kewangan. Dan kemudian lepas saya grad, waktu saya tahap akhir, saya mula baca buku tulisan Robert T. Kiyosaki. Mungkin tuan pernah dengar kan? Rich Dad Poor Dad. Yes, Rich Dad Poor Dad kan. Itulah buku, sebelum tu majalah kan, buku pertama dalam bidang kewangan. Kemudian kalau yang Malaysian punya, tulisan Azizi Ali, Jutawan daripada Planet Jupiter. Itu antara buku-buku kewangan. Dan so dari situlah saya mula terlibat dalam bidang kewangan ini sampai sekarang. Dan daripada sebagai seorang jenta kafu biasa, saya juga menceburi bidang-bidang kewangan lain seperti pelaburan, wasiat, pusaka, wakaf dan sebagainya lah. Dan dari situlah saya bangunkan modul bijak merancang wang yang juga lahir dalam bentuk buku, dalam bentuk bengkel, workshop dan sebagainya. Sehingga ke hari ini saya dah tulis dalam 4-5 buah buku lah tentang kewangan. Dan insyaAllah sepanjang sesi My Sakinah punya program nanti, sebagainya saya akan kongsikan sedikit demi sedikit lah. Kalau yang pendengar tak tahu tu, yang yelah dikenali sebagai BMW kan buku. Ya betul. BMW tu akronim bijak merancang wang. Itu dia. Saya ada BMW tu ada macam-macam package lah. Ada bentuk seminar BMW, ada bentuk e-learning academy BMW, ada bentuk buku BMW dan sebagainya. Kalau seminar tu saya buat training, saya buat talk. Buku tu dalam bentuk macam dah baru dapat mesej daripada penerbit, dah cetakan yang ke-5 ke-6 kot daripada tahun 2021. 1, 2, 3, 4 alhamdulillah lah dapat sambutan kan buku bijak merancang wang tu. Dalam bentuk audio, dalam bentuk video pun ada, kita buat dalam bentuk e-learning kan, untuk belajar tentang kewangan ini, Akademi BMW. Tuan-tuan boleh, kalau yang menonton tu boleh Google, boleh carilah. Itu antara produk yang saya bangunkan lah sampai sekarang. Saya nak reverse sikit, menarik juga sebab saya suka nak tahu bila seorang tu dia mungkin belajar di uni kan bidang perundangan ataupun law kan. Okay. Lepas tu dia keluar jadi finance kan. Mungkin dari segi nak tahu, adakah ini mak ayah yang mungkin accountant ke, dapat inspirasi ke, dan mungkin daripada sekolah ke kan. Baik. Memang asal orang KL Gombak ke ataupun bukan. Saya membesar di Terengganu. Orang Terengganu. Lahir di Selangor. Okay. Tapi banyak membesar di Terengganu lah, di Besut Terengganu. Ayah saya orang Terengganu dan saya dulu mak ayah saya guru lah. Guru dan selalu berpindah-pindah lah. Cikgu kan pindah-pindah kan. So last tu di kampung halaman ayah saya di Terengganu. Sebelum tu di Gombak sampai darjah 5 macam tu lah kan. Lepas tu masuk darjah 6 sampai sekolah menengah, sampai sekarang lah. Maknanya kampung halaman saya dekat Terengganu. Saya kalau orang tanya orang mana, orang Terengganu. Walaupun saya lahir di Selangor sebenarnya. Okay. So macam mana saya boleh jam daripada undang-undang kepada kewangan tu? Kenapa ambil undang-undang? Baik, dia macam ni tau, panjang cerita, saya pendekkan lah. Masa SPM dulu saya ambil aliran agama tau kan, dan keputusan aliran agama saya kiranya antara yang alhamdulillah baiklah kan kat sekolah tu, dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Syekh Abdul Malik, Sekolah Kebangsaan Agama SMK Syekh Abdul Malik di Kuala Terengganu. Dan kemudian masa tu tahun tahun krisis ekonomi Asia tu, zaman reformasi tu, zaman Anwar dengan Mahathir bergaduh tu kan, tahun 97 tu kan, masa tu ekonomi tengah meleset. Masa tu saya first pilihan saya dekat UPU nak masuk universiti tu, saya pilih first option nak sambung ke Jordan. Sebab nak masuk bidang bahasa Arab, yelah saya minat bidang tu kan, minat dalam bidang agama, bahasa Arab dan sebagainya tu. Tapi malangnya ialah bila dah ekonomi macam tu, memang tak ada tahun batch saya memang tak ada yang terima, yang dapat tajaan ke sana, walaupun kalau ikut kelayakan batch sebelum tu sepatutnya saya layak lah pergi. So
tercampaklah saya ke UIA. Bukan tercampaklah, tu second ataupun third option kot UIA ni. Dan masa saya pilih UIA tu, sebab saya bidang agama, saya tengok degree syariah tau. Siapa masuklah UIA. Masuk UIA, rupa punya saya beritahu, matrikasi undang-undang degree syariah tu, dia kena dia kena ambil undang-undang sivil. Daripada matrik sampai ke Mencam, barulah second degree baru sambung degree syariah. Saya silap faham sebab dia tulis dekat situ matrikulasi undang-undang, lepas tu dekat degree ada dia tulis 2, degree syariah, degree perundangan sivil, degree syariah. Saya ingat boleh pilih kan nak sambung mana. Rupanya bukannya kena ambil yang civil punya, lepas tu barulah second degree 5th year tu baru sambung ke syariah. So masa saya tahu masa matrik tu, lepas habis minggu taruh week tu, memang saya terkejut lah. Saya bagi tahu mak ayah saya, kata saya nak tukar universiti dan sebagainya. Lepas tu mak saya teruskanlah, sebab saya nak sulung. Kan masa saya ingat lagi, masa hantar ke pusat matrikulasi dekat Lembah Pantai tu, ke satu family lah turun. Pakcik-makcik sebelah mak, sebelah ayah semua turun. Hantar saya kat situ kan. So mak ayah saya kata, teruskan. So saya terima dengan hati terbuka lah. So saya belajar sampai habis degree tu. Alhamdulillah memang grad, tak ada repeat paper kan. Semua subjek law saya habiskan, walaupun saya dah kena tak minat tau. Terus jujur saya cakap, saya belajar dan kena tak minat tau sebenarnya. Cumanya bezanya saya dengan yang ambil sivil saja, sepanjang 4 tahun ambil sivil tu ada subjek syariah sekali. Cuma nak dapat degree syariah kena sambung second degree. Dia belajarlah kitab-kitab Arab kan masa tu, sekali dengan undang-undang sivil, dan habis sahaja degree, saya pun bagi tahu mak saya untuk saya pilih jalan saya sendiri kan selepas saya grad ni. So dari situlah saya pilih jalan macam-macam jalan sebenarnya. Saya pun dah meniaga tepi jalan sebab saya tak minat law kan. Tapi dah habis degree law ni, kawan-kawan yang semua chambery, minta kerja tu, minta kerja ni. Saya memang bukan passion, bukan minat saya. Dan masa tu saya baca buku di Syedek Podet tadi. Masa final year tu saya baca buku di Syedek Podet, memang saya betul-betul terpengaruh. Cara fikir Rich Podet ni antara dia sebut ialah belajar masuk universiti. Kalau cara biasa fikir, kita hantar nak kita masuk universiti, belajar grad, keluar kerja makan gaji kan. Tapi yang diajar oleh Robert Kiyosaki, belajar betul-betul tapi grad buat bisnes. Saya macam-macam buat bisnes sebenarnya kan. Saya pernah meniaga bazar Ramadan, saya pernah tolong makcik saya meniaga pasar malam, saya pernah masuk ke sekolah jual buku kan, buat training, sehinggalah salah satunya ialah sebagai ejen takaful. So bila dah buat banyak bisnes, saya nampak ejen takaful ni paling tak perlukan keluar modal banyak sangat, tak perlu simpan stok, tak perlu ada office dan sebagainya. So saya minat dalam bidang takaful tu. Yang lain tu saya tinggalkan. Saya pernah buat printing, saya ada syarikat printing masa tu, saya tinggalkan. Macam-macam lah try. Macam-macam masa tu. Dah tanya saya jawab lah kan. So bila saya nampak bidang takaful ni macam lebih sesuai dengan jiwa saya teruskan dalam bidang takaful tu. So daripada takaful tu masuklah unit trust, pusaka, wasiat, dan daripada bila saya buat banyak ni, mula ada junior UIA panggil saya untuk bagi sharing tentang kewangan. So dari situlah bila saya mula bagi sharing, asalnya sharing dalam bentuk sejam 2 jam sahaja. Tapi daripada situ modul tersebut berkembang, lahirlah boleh buat bentuk program setengah hari, sehari, 2-3 hari program untuk perancangan kewangan atas branding BMW tadi. Sampailah jadi buku lah kan. Alhamdulillah, mana kata Allah lorongkan saya ke jalan yang seumpama itu. Jadi walaupun bagaimanapun, bagi saya yang saya belajar undang-undang dulu tetap bermanfaat dalam hidup saya. Antaranya contohlah macam isu wasiat pusaka, memang saya ada dalam topik masa saya belajar dulu kan, topik tentang probate and succession in law, tentang pengurusan pusaka dan lain-lain lagi lah kan, tentang kontrak dan seumpamanya. Walaupun saya bukan praktis dalam bidang law sebagai lawyer ke dan sebagainya, tapi ilmu-ilmu yang saya ambil belajar masa degree tu, yang paling penting bagi saya ialah ilmu kehidupan, ilmu menyertai gerakan mahasiswa kan, buat demonstrasi masa ke belajar dulu kan. Ilmu-ilmu tu pun diguna pakai selepas grad tu. Macam itulah lebih kurangnya. Okey, menarik cerita tu menarik, sangat menarik kan. Dan kalau saya tahu, kalau ada pelajar UIA kalau masuk matrikulasi Lembah Pantai tu, kira otai tu. Tu dah tak ada dah sekarang kan. Kira otai. Okey, alhamdulillah. Jadi menarik juga daripada mungkin perjalanan, tanya perjalanan BMW ni kan. Mungkin dah dapat bertemu dengan saya tak tahulah, saya rasa kalau dari segi bab kewangan dapat
dapat jumpa ramai orang kan. Betul. Tapi saya mungkin nak fokus kepada mungkin pasangan-pasangan yang berkahwin, tentang isu, kita nak cerita tentang isu kewangan dalam rumah tangga kan. Baik. Dan kenapa dalam topik ni kita rasa kerjaya sekali, sebab dia kerjaya dengan kewangan ni dia tak boleh dipisahkan. Betul. Kan, sebab kita kalau nak naikkan kita punya finance, kita kena bekerja kan. Betul. Sama ada kita pergi bekerja ataupun kita buat bisnes. Betul. Macam mana pun dia kerjaya kita kan. Sebagai lawyer ke, sebagai nak pergi buat bisnes ke, nak buka di pasar Ramadan ke, di pasar malam ke, semua kerjaya kan. Betul. Jadi saya nak bertanya tentang mungkin kita nak zoom in tentang masalah. So apa masalah-masalah yang sering dihadapi oleh para suami? Dengan para suami kan, saya nak bawa cerita pasal para suami sebab episod ni tentang perspektif sebagai seorang suami kan. Memang banyak cabaran. Saya nak share sikit lah. Ini antara cabaran-cabaran yang kita, ataupun isu yang kita dapat kupas daripada kes-kes Mai Sakinah. Mungkin Tuan Afian boleh berkongsi tentang apa yang masalah Tuan dapat dapat lihat daripada you punya experience lah, dengan you buat banyak program kan, buat sharing kepada ramai orang. So antara je ialah memang kita ada perbalahan konflik-konflik yang mengenai tabiat perbelanjaan. Sama ada dia nak nak belanja sekarang kan, ataupun nak simpan. Sebab setengah orang kata dia nak simpan, nanti dia tak tahulah bila dia, sebab saya ada satu kes tu, dia macam ni, dia jadi para isteri atau pasangan tu daripada family yang dia berjimat simpan, lepas tu mak ayah meninggal. Jadi dia macam dia tak dapat nak orang kata nak merasai kenikmatan nak bersama kan, sebab duk simpan duit kan. So, bila dia kahwin, saya tak nak macam tu. Saya tak nak go through perkara yang sama. Jadi dia tengok mak ayah dia macam tu, dah alami, dia tak nak. Maknanya kata mak ayah dia simpan, lepas tu meninggal dunia. Allah. Lepas tu semua dia nak pergi holiday semua, dia ketepikan, kita tak apa, kita pergi masa dah tua sikit kan. Jadi bila dia berkahwin tu, dia tak nak lah bersimpan sangat. Lepas tu pasangan ni pula stres. Kenapa kena simpan untuk masa kita punya usia tua ke apa kan. Macam tu. Jadi ada isu kan. Baik. Sumbangan kewangan yang tidak seimbang. Sekarang ni kita tahu ada isu double income family. Kan sebab susah untuk seorang saja bekerja, seorang duduk rumah kan. Kita ada konflik tentang kerjaya bila sekarang ni pun sebagai suami lah. Kata pada masa sama engkau kawam. Kau kena cover semua. Tapi pada masa sama nak kat rumah. Kita nak dapat income lebih, nak keluar dua job ke, double job ke, nak buat OT ke, nanti tak ada kat rumah isu tu kan. Memang tekanan kewangan, sama ada isu yang dibawa oleh pasangan yang tidak tahu nak mengurus perbelanjaan, ataupun mungkin ekonomi yang merosot kan. Macam saya kata tadi, berita COVID mungkin ramai, kita pun mendengar kes tentang mungkin pilot kan, gaji 50,000 dia kena slash 8, dia tidak diberhentikan, tapi mungkin airline bayar 20% daripada gaji kan. Jadi masalah memang ada kurangnya perancangan kewangan, dan bila itulah antara isu-isu dia kan. Jadi tuan rasa apa yang tuan selalu lihat isu yang dihadapi oleh para suami dalam menguruskan ataupun merancang kewangan dalam rumah tangga? Baik. Saya teringatlah masa lepas saya grad kan. Selalunya masa nak lepas grad lah kan, lalu diceritakan oleh senior, lepas grad tu ada 3 cabaran besar lah. 3 cabaran besar, dia sebut sebagai 3K kan. Kerja, kahwin, kewangan. 3 ni. So bila tuan sebut ni, saya terus teringat lah, terus trigger. Memang masa tu kami kat UAE ada program lah untuk tahun akhir. So itu antara pengisian yang diberikan kepada persediaan pelajar-pelajar tahun akhir ni sebelum dia grad. Sebab yelah zaman mahasiswa dia sangat-sangat idealistik lah kan. Yelah kita dapat bantuan daripada PTPTN, daripada JPA, Fama, Father Mother kan. Kita tak fikir pun pasal duit, sebab memang dapat contohnya lah. So bila kita grad tu barulah kita baru nak fikir kan tentang kewangan, tentang nak kerja kat mana, nak kerja apa, nak balik kampung ke, nak kerja dekat KL ke, nak kerja mana-mana ke, lepas tu nak kahwin, siapa jodohnya, lepas tu dan kaitan dengan kewangan, dan tiga-tiga tu saling berkaitan kan. Dan rupanya kan isu tu sampai sekarang bukan untuk fresh graduate saja sebenarnya. Rupanya sampai dah berkahwin, dah ada beranak pinak pun benda tu tetap satu isu yang perlu
kita hadapi kan. Contohlah macam saya grad tahun 2003 dulu sampai sekarang dah 20 tahun lebih. Memang benda-benda tu sentiasa ada dalam kita punya kehidupan kita lah kan. So bila tuan tanya tadi tentang masalah yang saya nampak dalam sudut kewangan suami tu, betul lah kan, seiring. Sebab saya perasan, saya pernah baca satu laporan tau. Tapi laporan tu di US. Di US iaitu tentang kadar perceraian ni dia istilah dia seiring dengan naik turun ekonomi. Time ekonomi tengah down, tahun-tahun zaman-zaman recession, zaman-zaman ekonomi meleset, masa tu kadar perceraian meningkat kan. Tapi zaman-zaman ekonomi bagus kan, baik dan sebagainya, kadar perceraian mula turun. Dan saya compare dekat Malaysia, bila saya tengok balik rasanya tak lagi jauh lah kan. Contohlah zaman-zaman ekonomi tengah tak apa baik, zaman-zaman COVID dulu kan, banyak macam cerita kan. Malah sampai sekarang pun dengan keadaan ekonomi yang ada sekarang ni pun memang banyak kes-kes perceraian berlaku kan. Malah perceraian artis pun kan zaman-zaman sekarang ni. So mana kata memang keuangan dengan isu perceraian ini sangat-sangat interrelated lah kan. Dan memang isunya saya nampak apabila selalunya berlaku lah kan, apabila income tu tak cukup. Contoh macam baru-baru ni, DOSM, Department of Statistics Malaysia, Jabatan Perangkat Malaysia, ada keluarkan satu macam kalkulator kos sara hidup. Sangat menarik kan. Saya masukkan, contoh saya duduk di Gombak kan, suami isteri, lepas tu dengan anak 5 orang, kos sebulan yang sepatut saya ada lebih kurang 9,000 something kan. Kalau untuk fresh graduate, contoh umur 20-an, lebih kurang umur 23, 25 macam tu, kalau duduk di Gombak seorang diri, at least dia kena 2,200 macam tu. Mana kata zaman kalau fresh graduate tu gaji dia bawah daripada 2,200, bermakna dia masih lagi tak cukup untuk survive kalau hidup di Gombak di KL ni kan. Dan berbeza tau, bila saya contohlah saya tukar location saya tu ke kampung saya di Besut, Terengganu, jauh beza, hampir separuh kan. Kalau dekat Gombak tu 9,000 something, kalau saya tukar location tu, mana kata kalau lah family saya ni duduk di Besut, Terengganu, lebih kurang 5,000 lebih saja. Maksudnya lebih kurang hampir separuh perbezaan. Jadi benda-benda ni sepatutnya kena ada dalam pre-mindset para suami ni, terutamanya sebab saya nampak dalam isu kekeluargaan ni ialah suami sebagai ketua keluarga, suami yang kena ambil tahu tentang perkara-perkara macam ni kan, tentang isu perceraian. Sebab kos sara hidup ni dia tak ada satu zaman yang kita kata murahlah zaman ni, tak ada kan. Memang setiap masa memang orang akan sebut tentang kos sara hidup tinggi. Masa saya grad tahun 2003 orang dah sebut tentang kos sara hidup tinggi kan. Kos sara hidup tinggi ni daripada tahun 2003 saya grad sampai sekarang 20 tahun, tiap-tiap tahun kita akan kata kos sara hidup tinggi. Tidak pernah ada tahun ni kos sara hidup rendah lah kan. Jadi kita kena bersedia bahawasanya akan datang, contohlah yang mendengar ni di kalangan yang baru-baru grad ataupun umur 30-an contohnya, yang dah berkahwin, mungkin kalau 30 tu mungkin dah ada seorang anak, 2 orang anak kan. Mana kata 10-20 tahun lagi, mana kata kalau kita rasa sekarang ni kos dah sara hidup tinggi, 10 tahun lagi confirm akan lagi tinggi. Confirm harga rumah makin tinggi. Confirm harga barang makin tinggi. Tapi soalnya, adakah gaji kita naik? Itu perkara yang kita, yang kalau gaji yang majikan bagi pada kita, kita tak dapat kawal. Tapi kita boleh kawal apa pekerjaan kita nak buat. Siapa majikan yang kita nak bekerja. Dan apa kerja yang kita nak lakukan. Kan? Saya nak tambah sikit. Dia menarik juga sebab saya pun terfikir benda ni. Saya dah pernah discuss kan. Yang betul lah, saya pun grad, orang kata zaman-zaman you grad lah kan. Tu saya tahu pasal pantai baru tu. Tahu pantai baru tu kan. Lembah pantai. Lembah pantai tu kan. Depan UM. Ya betul. Jadi bila saya tengok saya punya batch pun, kita ada juga batch saya yang grad dapat gaji 2,000 lebih sebagai gaji permulaan. Zaman tu juga. Besar tu masa tu kan. Besar tu dapat 2,500 itu macam besar kan. Betul. Tapi saya tengok grad sekarang pun dia tak jauh beza. Betul. Tapi dulu macam kita, masa saya punya batch dulu kan, nak beli rumah pertama tu, saya ingat lagi. Saya memang duduk budak Ampang, nampak ada kawasan perumahan baru di Kota Damansara. Nak beli rumah 200,000 kan. 200,000. Sekarang
Sekarang 700,000. Berkali ganda tu. Berkali ganda kan. Bayangkan. Gaji yang 2,500 tadi sekarang apa? Kalau fresh graduate sekarang. Sama je kan? Sama je. Dia sama je kan. Jadi dia membawa kepada satu masalah di mana saya rasa kalau betul lah kan, nak berkahwin, memang saya rasa hampir impossible untuk nak orang kata single income punya family lah. Betul. Jadi betul. nak tak nak dipaksa ataupun terpaksa terdesak untuk yang isteri juga bekerja. Betul. Dan saya rasa bila nak memilih pasangan sebagai suami isteri tu, kadang-kadang sebagai suami pun dia tanya isteri dia kerja ke? Kerja apa? Dalam bidang apa kan? Jadi isteri pun tanya suami kerja apa kan? Isteri pun tanya suami kan? Macam tu lah. Tapi yang saya rasa lebih membimbangkan saya mendengar lah rintihan daripada para isteri. Kan? Kita tahu istilah ni kan, kita nak support, nak menampung biawak hidup. Nanti bila isteri power pula, yang gaji dia power, suami kata, kau gaji power ni, tak apa lah, kau pergi kerja, aku duduk rumah. Kan? So banyak orang kata, saya dengar komplain-komplain daripada para isteri yang mengatakan yang suami kadang-kadang bila isteri gaji power, suami tu pula dia tak nak pergi kerja. Macam mana? So, biar ada berdepan atau jumpa lelaki macam ni kan. Itulah kan, baru-baru ni pun kes perceraian artis baru ni pun katanya isu yang sama juga kan. Isu yang sama kan. Bahaya kau sebut nama ni kan. Kan kita tahulah kan. Kita tahulah artis-artis yang katakan tak bagi rezeki. Itulah, jangan tak sekufu. Lepas tu dia pergi jadi apa, Pak Ma Western Maid Agent, tiba-tiba masuk kan. So, kita tahu berlaku perceraian kan. Berlaku perceraian ni macam tu kan. Isteri terlampau power kan. Betul kan. Macam mana? Kan bila tuan sebut macam ni kan, macam tuan sebut tadi lah kan, tahun 2003-2004 tu rumah teres dekat Ampang 200,000, sekarang rumah yang sama 700,000. Dalam tempoh lebih kurang 20 tahun 3 kali ganda, hampir 4 kali ganda lah kan. Tambah 100,000 lagi cukup 800,000, 4 kali ganda, hampir 4 kali ganda. Tapi kalau gaji fresh graduate zaman tu 2,000 dah besar, sekarang rasa kalau grade sama, contohlah saya ambil grade law tahun 2003, fresh graduate dalam, kalau ya 1,500, 1,800. Sekarang ni dalam 2,000, 2,500, tak sampai sekali ganda pun dia punya peningkatan dia. Mana kata kita kena terima hakikat bahawasanya yang kos hidup naik banyak, tapi income belum tentu naik banyak. Jadi berbalik pada persoalan yang tuan sebut tadi kan, tentang desakan untuk suami isteri bekerja tu memang real lah kan. Dia bukannya satu dia memang realiti kan, suami dan isteri terpaksa bekerja. Sebab tu kalau tuan ingat, akhir-akhir ni timbul isu oleh anak muda ni nak child free kan. Sebab apa? Sebab bagi dia mana kata nak kahwin tapi tak nak ada anak-anak. Sebab bagi mereka anak-anak ni boleh membawa kepada masalah kewangan kan. Nak kena beli pampers, nak kena beli susu, nak kena hantar pengasuh, nak kena besarkan dan sebagainya kan. Dan benda ni memang di kalangan pemikiran anak muda dah mula ada yang gerakan yang mempopularkan. Dan bagi saya ia satu kesan kepada kos hidup yang tinggi inilah kan, dengan harga rumah naik dan sebagainya. Jadi anak muda nampak kalau kahwin, kalau berdua okey lagi, tapi kalau dah start anak pinak tu dah makin menyusahkan bagi mereka. Yang tu yang kita terpaksa hadapi, isu-isu yang macam tu. So isu Singapura kan, macam Singapura banyak dia punya pasangan-pasangan tak ada anak. Betul. Dia ada anak seorang kan, dia anak nak seorang stop kan. Dah tak nak kan. Contoh macam kat Singapura, kat China kan, memang satu family satu anak aje kan. Yang tu yang kesan daripada kos hidup yang meningkat sangat ni lah. Dan benda tu sangat bahaya untuk jangka masa panjang kan. Dan sebenarnya isu-isu yang kita sedang bincangkan, isu perkahwinan dan juga kewangan ini, dia memang kalau tak jaga dengan betul, tak di handle dengan baik, dia akan bawa kepada perceraian kan. Saya nak tahu kata dalam topik income yang tak mencukupi kan. Bila kita rasa income tak mencukupi adalah kita tengah membincangkan tentang ekonomi ataupun inflation yang sangat-sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan 20 tahun yang lepas. Dengan kita punya purchasing power lah pun dah berkurangan, makin kecil kan, dan income dia pun tak naik kan, selari dengan cost of sehari hidup kan. Tapi ada juga beberapa pandangan di mana kadang-kadang
suami tu adalah bekerja, dia bawa balik income. Tapi ada juga yang menyalahkan, katakan bulan-bulan tak cukup duit. Tapi suami katakan sebab isteri nak ada lifestyle. Sebab kita ada pendedahan dengan social media kan. Tengok kawan-kawan dia kan. Setiap minggu makan sana, makan sini, holiday sana, holiday sini kan. Ada beli beg baru, nak tunjuk, nak tayang, kena ada raya, kena ada kereta baru. Betul. Raya nak kena baju baru, kereta baru nak tayang kan. Jadi itulah macam sebagai satu simbol satu rumah tangga yang bahagia. Jadi sebagai seorang suami ni dia terasa tertekan sebab dia kena diri kan. Dia kena dah macam tiap bulan aku bawa lah 5,000 habis. Kan? Katakan dapat gaji power, kerja power, business power, bawa balik 10,000 habis. Kan? Tak ada saving, tak ada investment semua kan. So nak bertanya, adakah itu reality sebagai seorang suami, dan berapa kerap reality ni berlaku? Baik. Secara realiti ni macam tu lah kan. Cumanya kan, saya terfikir kadang-kadang, kalau tengoklah mak ayah kita dulu, datuk nenek kita dulu, taklah senang mana hidup dia orang kan. Tapi okey je sampai hujung nyawa kahwinan mereka kan. Makna kata zaman sekarang ni, yelah betul kita tak dapat dinafikan lah kan, duit ni sangat-sangat penting kan. Tapi bagi saya ada yang lebih penting banding dengan duit, iaitu persefahaman antara suami isteri. Itu datangnya sekufu, dan sebenarnya sekufu pun ada kaitan juga dengan kewangan kan. Jadi untuk sebenarnya kalau saya sebenarnya bukanlah pakar rumah tangga sebenarnya kan. Sebab mungkin saya bidang kewangan. Saya tahulah sedikit pasal kewangan, tentang macam mana nak tambah income dan sebagainya. Cuma bila saya nak untuk jawab soalan tuan tu, saya kena hati-hati sikitlah kan. Sebab saya biasa berhadapan dengan kes-kes yang berkaitan dengan kewangan suami isteri. Cuma kalau macam yang melibatkan sampai kes perceraian semua, saya tak pernah handle. Saya jujur saya katakanlah, saya tak pernah handle sampai tahap macam tu lah. Sebab kalau ada pun saya tak berani nak handle. Saya kata better salurkan ke tempat yang sepatutnya lah. Contoh lepas macam ni salurkan ke My Sakinah lah. My Sakinah ke. Lepas ni saya boleh salurkan. Pernah ada orang ajukan, cuma saya boleh bagi secara umum je lah kan tentang isu suami dia. Ialah kadang-kadang kita dengar sebelah pihak saja. Contoh kalau kita dengar daripada suami isteri saja. Contoh kan, macam kes baru ni lah kan, artis kata suami ni tak pernah bagi duit raya kan. contoh saja kan, sampai sebab itulah nak minta cerai. Bahaya kan. So tapi yang dia mengaku kan, yang dia katalah. Tengok pula daripada side suami, betul ke kan, sampai kata tak bagi duit raya, tak bagi nafkah dan sebagainya. Kena tengok kedua-dua belah pihak lah kan. Dan bagi saya, kalau macam tentang isu kewangan ni, kalau sebaiknya, saya sedang buat buku, mungkin akan terbit dalam seterdekat lagi lah, iaitu tentang perancangan kewangan ni daripada zaman sebelum kahwin lagi. Dah kena rancang bersama-sama dah. Dah kena ada persefahaman. Mana kata kalau nak kahwin tu kena ada MOU. Macam baru ni ada satu posting yang viral, seorang perempuan ni, dia nak kahwin, dia minta sikris calon suami dulu. Lalu orang nak minta hantaran, minta nak tengok kereta, rumah dan sebagainya, tapi dia terus minta sikit. Bagus juga kan. Mereka dah tahu awal. Tak nak nanti tanggung biaya hidup kan. Tak pasal-pasal isteri pula yang kena tanggung hutang suami tu. Jadi bagus juga sebenarnya kan. Itu satu panduan yang bagus lah untuk anak muda. Untuk buat filtering lah kepada calon suami mereka. Dan sebab saya tengok ada satu video kat YouTube, tapi ni kat US lah kan. Okay. Yang ada perempuan tu kata, okey, kalau saya nak kenali sebagai seorang suami, seorang lelaki ni, saya tak nak buang masa, saya tak nak main-main. Daripada awal-awal tunjuk bank account. Tunjuk bank account terus. Tunjuk bank account terus kan. Itu lagi brutal tu. Lagi kasar macam game kan. Tapi betul lah. Tapi betul tu hak dia lah, sama ada. So calon suaminya hak juga sama dia nak bagi atau tak kan. Patut kemudian masing-masing lah, sama nak teruskan perkahwinan ataupun tak nak. So bila dah berkahwin ni, mana kata daripada awal deal tentang kewangan tu kena set awal lah. Okay. Kan? So ini saya rasa bagus ni segue kepada kita punya mungkin kita dah bercerita tentang masalah, dan saya rasa sebagai seorang suami ni dia selalunya ada income yang tidak mencukupi. Betul. Sama ada income tidak mencukupi yang disebabkan oleh ekonomi, ataupun income yang tidak cukupi disebabkan oleh lifestyle. Betul. Yang sangat lavish kan. Macam tu kan. Jadi macam saya rasa tuan pun ada menyebut sikit, saya pun tahu tentang buku yang akan diterbitkan. Mungkin
bagaimana sebagai seorang suami ni, apa yang dia perlu lakukan? Saya tahu mungkin panjang cerita, kita tak sempat nak cover semua apa dia punya tips-tips ataupun dia punya solution yang mungkin dikeluarkan dalam buku tu kan, mungkin. Tapi kalau boleh tuan boleh share lah 1-2 tips apa yang lelaki sebagai seorang suami, apa yang kita boleh buat. Baik. Jadi secara umumnya saya suka kongsikan, sebenarnya dia ada dalam buku saya ada satu buku saya memang ceritakan step by step tau. Saya step by step perancangan kewangan untuk cara keseluruhannya, bukan sekadar untuk suami isteri. Mana kata siapa-siapa yang baca buku ni, tajuk buku tu FIRE, Financial Independence Retire Early, tajuk dia lah. Mana kata dalam buku tu pertama sekali kena ada matlamat lah. So matlamat ni tak kisahlah fresh graduate ke yang baca buku tu, orang yang umur 30-an ke baca buku tu, umur 40 tahun baca buku. So first sekali, contohnya kalau suami isteri yang nak mulakan, kena masing-masing kena bersetuju ada satu matlamat, ada matlamat penting yang perlu ada dalam kehidupan. Contoh, bila nak kahwin, bila nak beli kereta, bila nak beli rumah, anak-anak, dah ada plan awal kan, dah ada target-target tertentu, goal masing-masing kan. Yang pertama, saya yakin yang pertama ni almost orang ada kan, cuma mungkin tak secara proper kan. Jadi advice saya, kena rancang betul-betul, buat secara bertulis. Kalau ada satu buku khas lagi bagus perancangan tu, satu buku khas, ataupun saya cadangkan juga buat dalam bentuk contohlah, dalam bentuk contoh kad Manila kan. Tak salah sekarang tahun berapa kan, salah 2004, 2025, 2025, 2026, 7, 8. Buat satu timeline 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun contoh. So tahun ni umur suami isteri berapa kan, dapat anak pertama anggarannya berapa, nak beli rumah tahun berapa, dah nampak tau. Okey, tu yang paling penting. Okey, baik. Yang kedua, tu orang kata apa, you do not plan to fail, tapi sometimes you fail to plan. Yes, kan. Malah suami Kofi pun sebut kan, begin with the end of mind. Dalam Islam pun sebut inamal a'malu binniyat kan. Saya yakin semua orang ada kan. Tapi ramai orang dia ada matlamat, tapi dia terus skip, terus nampak tu dia terus nak cari income lebih. Itu bahaya. Itu sangat bahaya. So step yang kedua, yang ni step kedua ketiga ni, ramai orang terlepas pandang. Ramai orang terus jam keempat, iaitu untuk tambahkan income. Dan siapa-siapa pun kadang-kadang contoh kita ada masalah kewangan tu ni, kita rasa aku kena buat kerja part time ni, pun cari kerja part time. Kan aku kena tukar kerja, terus pergi nak tukar kerja. Aku kena buat bisnes. Dia terus pergi yang keempat tau. Step tu ada, tapi kalau ikut step by step tadi, itu step yang keempat. Baik. Yang kedua, okey. So bila kita dah letakkan matlamat-matlamat tadi, kita cek diri kita. Kalau aku teruskan hidup aku sekarang ni, boleh capai tak matlamat-matlamat tadi? Kalau dalam seminar saya buat dalam program-program saya, memang saya tulis dan kemudian saya suruh peserta ni untuk tuliskan. Contoh, impian ini kan, dia senaraikan ada 20 impian, 40 impian kan. Saya minta diorang ambil 5 yang paling dia nak. So dia pilih lah, katalah dia buat senarai 1 sampai 40 impian. Dia tulis lah, tulis. Ada kata nak beli rumah, nak pergi umrah tu, nak bersara awal, nak hantar mak ayah pergi haji, macam-macam lah kan, nak beli rumah tu ni. Okay. Saya terus pilih 5 yang paling dia nak. Okay, dia pilih lah. Pilih 1, 2, 3, 4, 5. So dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kemudian saya suruh setiap satu tu berapa harganya. Contoh rumah 700,000, rumah kampung contoh. Kereta 150,000 kan. Nak pergi umrah setiap tahun. Apa-apa dah dia buat senarai. Bila kita total semua tu, akan ada satu jumlah. Saya tanya dia orang, kalau teruskan hidup yang macam sekarang ni, boleh capai tak 5 matlamat tadi? 90% kata tak capai. Kan? Itu baru 5 tau daripada 20-40 matlamat yang dia orang sendiri letak. Kan? So, untuk step kedua ni, kena ada kesedaran untuk berubah. Ataupun saya panggil sebagai ABC. Awareness before change. Kesedaran sebelum berubah. Mana kata, bila ada matlamat tadi, kan, kena ada satu kesedaran untuk berubah bahawasanya, kalau aku teruskan hidup aku sekarang, kalau aku teruskan apa yang aku buat sekarang, kalau aku teruskan cara fikir aku sekarang, kalau aku teruskan mindset aku sekarang ni, aku tak akan capai matlamat tadi. So, nak kena ada kesedaran untuk berubah. So, untuk berubah, kena ada ilmu. Dan kena belajar ilmu kewangan. So, ilmu kewangan tu yang saya bangunkan modul BMW tadi. Bijak merancang wang tu ada 7 modul kewangan. Jadi, dalam step yang kedua ini, ada 9 elemen perubahan yang kita perlu ada. 9 cara fikir, 9 mindset yang perlu kita
buat perubahan kalau kita, yang perlu kita ubah kalau kita betul-betul nak berubah. Sebab benda yang lebih susah daripada susah ni ialah berubah. Saya suka kata, saya tengok daripada siapa kata-kata tersebut, saya dengar benda yang lebih susah daripada susah ni ialah berubah. Kan? Orang boleh cakap apa-apa. Orang cakap nak tukar kerajaan, contoh. Nak orang cakap nak itu kan, kenapa macam ni, nak tukar Perdana Menteri, nak tukar kerajaan, nak tukar ni. Tapi tanya dia, kita ni sanggup tak untuk berubah ni? Kan kita suka benda ni berubah, kita suka. Contohlah kita suka kalau kerajaan berubah, kita suka kalau mata wang kita makin baik, kita suka. Tapi kita sendiri pun tak berubah. Betul ayat Quran tu kan. Allah tidak akan mengubah nasib suka kaum sehingga mereka mengubah nasib sendiri kan. Dan kadang-kadang contoh macam kita kan, kita nak isteri kita berubah, kita nak anak kita berubah, tapi kita ni nak berubah tak? Kan itu isunya. Kita nak orang berubah, kita nak majikan kita berubah, kita nak kawan kita berubah, kita nak jiran kita berubah. Kan contoh kita tak puas hati kat jiran, kita marah kat jiran, kita nak jiran kita berubah tu. Tapi kita ni nak tak berubah. Yang tu yang paling sukar. Paling saya sendiri akui benda ni pun kadang-kadang kena atas batang hidung saya sendiri juga. Kan nak berubah ni, nak berhijrah ni. Kan itu memang itulah konsep hijrah kan yang Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah dan sebagainya tu. So, itulah antara benda yang kita ni kena ada dalam hidup kita untuk buat perubahan tu. Saya rasa sangat, orang kata nasihat yang sangat padu dan memang saya itulah mungkin dalam podcast ni kita tak cukup masa, kita nak tak cukup masa, kita nak dua buku dua buku kan. Jadi sebab itulah saya memang orang kata menunggu looking forward insyaallah Afian dalam kita punya program betul. Jadi InsyaAllah kita ada 10 episod bersama. Kita akan buat sesi live kan depan kan? Sesi live depan ni kan. Kita buat sesi live, peserta semua. Kita akan buat sesi live. Jadi peserta, siapa yang mendengar boleh juga join kita punya program yang akan datang. Baik insyaAllah. Yang akan dilancarkan tak lama lagi. Jadi 10 sesi lah. Adakan 10 sesi dan bukannya je terhad kepada setengah jam apa kan. Mungkin ada sesi dia perkongsian serta juga dengan kata live Q&A. Boleh jawab semua. Boleh interaksi kan. InsyaAllah. Betul. Banyak peserta akan tanya soalan. Betul. Saya akan bagi tahu lah kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab. Okay. Kan. Kalau saya tak mampu, saya tengah cakap lah kan. Sebab kadang-kadang isu rumah tangga ni kalau isu kewangan insyaAllah saya boleh jawab lah. Isu kewangan contoh macam nak tambahkan income, macam mana nak menguruskan kewangan, macam mana cara nak beli kereta, nak beli rumah, uruskan hutang. InsyaAllah dengan sedikit kepekaran saya ada, boleh lah saya bagi panduan insyaAllah. Jadi kita dah mungkin habis masa ni. Okey. Dah habis masa dah? Dah habis masa lah. Saya tengok kita punya dah nak habis lah. Producer dah bagi signal kan. Time's up kan. Time's up. Jadi itulah. Okey, baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Untuk bersama kami dalam podcast ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa. InsyaAllah. Dan kepada kita punya penonton dan pendengar yang masih setia ke hujung episod ini, saya berharap yang apa yang dikongsikan membawa manfaat untuk para suami, juga boleh digunakan untuk para isteri, ya, untuk nak menjayakan dari segi aspek kerjaya dan kewangan dalam rumah tangga. Dan jangan lupa nak subscribe dan juga boleh tinggalkan komen apakah mungkin isu-isu yang anda hadapi sebagai pasangan yang berkahwin, sama ada baru berkahwin ataupun dah lama berkahwin, terutamanya tentang kewangan. Memang isu kewangan ni tak habis-habis lah kan. Mungkin daripada mula aku kata berkahwin, berumah tangga kepada sampai yang berumur 30-40 pun ada juga isu rumah tangga. Dan kalau anda rasa nasihat yang dibawa ni sangat manfaat, jangan lupa untuk sertai kami dalam program transformasi perkahwinan yang akan dilancarkan setiap tak lama lagi ya. Jangan lupa join dan saya berharap dapat jumpa anda dalam program tersebut. Dan sekat ni terima kasih banyak. Sama-sama. Kita jumpa lagi di masa depan insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.